Seorang lelaki adik kakak peksak darah ataupun peksak DNA hak anak dia. Tiba-tibanya adik kakak darah DNA anak dia tu tak serupa dengan dia, membuatkan seorang lelaki tu saat ni bercerai dengan isteri dia dengan serta-merta adik kakak, di samping isteri dia saat ni tak mengaku kata dok ada hubungi dengan orang lain. Jadi adik kakak maklumat ni dah berhubung kait satu orang doktor daripada Nigeria. Tu dia namanya Dr. Christopher Akinola. Jadi Dr. Christopher Akinola ni dia post di dalam platform media dia ni lah. Dia post goyak katanya ada salah satu orang lelaki tu mari terima nasihat dengan dia. Dia kata seorang lelaki ni kata guano ni darah anak dia ni tak serupa dengan dia. Dia ni bercerai habisnya dah dengan isteri dia ni adik kakak. Jadi lagu ni, usaha dia ni lagu ni. Seorang lelaki hak diterima dengan Dr. Christopher saat ni adik kakak. Seorang lelaki ni dia ada anak 4 orang dengan isteri mula-mula hak dia, dengan isteri pertama hak dia. Maka anak perempuan hak dia seorang tu jatuh demam. Maka pergi peksak di hospital, peksak di bomo, di rumah sakit adik kakak, tiba-tibanya bomo kata kena ambil darah hak orang sama dengan dia. Maka ayah dia, lelaki saat ni dia kata tak apalah dia nak beri darah kepada anak dia, tapi kena peksak dululah darah tu. Peksak DNA gapo dulu. Maka adik kakak selepas pada tu, ayah dia saat ni dah lelaki saat ni pun pergi peksak darah, pergi cek DNA, kata serupa ke tidak DNA dia dengan anak dia. Hasil tu bik mari adik kakak, DNA seorang lelaki dengan anak dia saat ini tak serupa. Membuatkan dia saat ini berkejut lana adik kakak. Kejut ya tahu guano dia ni saya benar duk dengan isteri dia benar ni. Dah selama kening isteri dia tak pernah panggil gapah nak cai tak pernah duk gi tengok lelaki lain, tiba-tibanya bomai peksak DNA ni anak ni bukan anak dia. Jadi dia mengkejut lah. Dia kata adik kan, adik ada darah. Anak kita tak serupa dengan dia ni. DNA tak sama dengan dia. Adik dok ada curang dengan orang lain ke, dok main ada hubungi dengan orang lain ke lagu mana adik? Adik dia, isteri dia ni adik kakak. Goyak kata adik tak ada hubungi dengan siapa dia. Abel pun tahu. Kata kita dua ni duduk dalam keluarga dengan mesra molek, dengan hubungi baik molek, tak pernah ada masalah gapo dia Abel. Abel dia ni tak percaya. Dia kata kalau adik tak ada hubungi dengan orang lain, kenapa anak kita ni DNA tak sama dengan Abel? Tadi akhir-akhir sekalinya adik kakak, seorang lelaki tu saat ni bercerai dengan isteri dia sekaligus lalu dah. Cerai. Anak 4 orang pun duduk dengan isteri dia kerana dia tak mengaku kata jadi anak dia sebab dia pergi periksa DNA tu tak serupa dengan dia. Kemudian adik kakak, lelaki saat ni pergi menikah, pergi berkahwin dengan seorang perempuan lain pula dah. Bahawa dia pergi berkahwin dengan seorang perempuan tu, boleh pula dah anak seorang. Bagi boleh anak seorang ni, dia pun duk berasa sedap supaya hak dulu. Habis harap adalah hak dulu ni. Dia kata hak dulu ni duk boleh anak dengan orang lain. Dia nak tahu kata hak ning ni seperti itu ke tidak. Maka dia peksak anak dengan isteri yang kedua. Peksak darah. Peksak darah adik kakak hasil tu baik mari ni tak serupa juga dengan DNA dia. Membuatkan lelaki tu saat ni adik kakak kejut lana. Dia kata, guano. Trik ni pun darah tak serupa dengan dia pula dah ni. Maka adik kakak lepas pada tu dia pun pergi terima nasihat. Pergi terima nasihat dengan doktor saat ni lah. Dr. Christopher Akinola. Dia kata, bomo, doktor, guano ni anak dia 4 orang, 5 orang ni. Isteri pertama, isteri kedua, DNA tak serupa dengan dia belakang ni. Guano ke bomo, isteri boleh jadi ke tidak isteri dia ni nak pergi ada setubuh dengan orang lain. Bomo pun peksak jugalah doktor saat ni pun peksak. Cek mari, baru tahu punca. Gapa nama ke punca dia adik kakak? Didapati katanya seorang lelaki tu saat ni orang panggil kata gapo? Orang panggil kata ada 2 jenis DNA yang berbeza di dalam badan dia. Tu dia orang panggil kata 2 jenis sel berbeza. Lagu mana adik kakak? Orang panggil kata kembar kamera. Kembar kamera adik kakak. Gapakah kembar kamera ni? Kembar kamera ni adik kakak, orang panggil kata seorang lelaki ni dulu tu tika mek dia mengandung dia. Tika mek dia mengandung seorang lelaki ni dulu ni dah. Tika di dalam perut, tekah duduk orang panggil apa? Tekah duduk wangkai dalam peranuk ke ibu tu ke. Mek dia tu mengandung kemar 2 orang. Tiba-tibanya adik kakak 2 orang kemar saat ni dah duduk di dalam rahim ibu tu dah. Seorang ni duk pergi makan telur hak kemar belah ni.
Tu dia. Mula-mula tu kemar dah 2 orang. Lepas tu dengan katanya sel hak seorang lelaki ni gi makan sel hak kemar dia saat ni. Jadi membuatkan sel hak kemar saat ni duduk di dalam badan dia. Apabila duduk di dalam badan dia agak dia kakak beranuk mari ni jadi sorang. Tetapi di atas sorang tu sel hak kemar dia ada. Sel hak kemar dia ada. Ni nak ambil contoh mudah-mudah. Ning ambo, ning kakak ambo. Kakak ambo ni kena makan ke ambo dah. Jadi sel hak kakak ambo ni masuk duduk di dalam sel ambo dah lah ni. Beranak tu bik mari ambo tu bik sorang. Sedangkan sel kakak ambo duduk dalam perut mek ambo dulu tu duduk di dalam ambo dah. Tu bik mari ni gak kakak membuatkan DNA kakak ambo tu masih lagi duduk di dalam badan ambo. Ambo pergi menikah, pergi berkahwin, beranak tu bik mari, anak hak ambo tu bik mari tu anak ambo semua. Cumanya sel tu sel hak kakak ambo bekas kena makan di dalam perut dulu. Faham dek kakak sini ni deh. Tu dia baru jelas, baru buka, baru faham bagi seorang lelaki tu saat ni. Dia pun sedih lah kata silap dah lah. Isteri dulu pun bercerah, hak yang kedua pun ada masalah. Sedangkan isteri dulu tu pun duk masih sayang lagi, tidak ada masalah ke apa dia, tapi dia bercerah berawal dah. Maka baru tahu penjelasan yang sebenar dek kakak dia. Akhir sekali hamba kena terima kasih kepada Kedamah Fitriko. Ada 3 cawangan palah, cawangan menarik dan juga cawangan cenuk dek kakak. Di Kedamah dia ni adik kakak dia dia terima beli ke mah tangan 2 dengan harga tinggi dan jual mah toko, mah perhiasan ada belaka-laka adik kakak di Kedamah Fitriko. Dan zakat Kedamah Fitriko ni adik kakak dia bagi kepada orang susah, fakir, miskin, orang sesak dan sebagainya. Jangan lupa adik kakak setiap kali nak beli mah ingatlah kepada Kedamah Fitriko 3 cawangan.